Ni apa tengok Abang Yusri kita ni. Umur 52 tahun. Dilahirkan 15 Jun 1973. Nampak? Awet muda kita panggil. Berapa ramai orang kita, terutamanya Gen Z. Bergetar ovary selepas drama-drama Abang Yusri kembali. Kacak, handsome. Kenapa? Penuaan dia dapat slow down. Anti-aging. Kau tahu tak manusia ni, kita boleh slow down aging. Tetapi kita tak boleh reverse. Memang ada kajian. Aging berlaku apabila proses inflammation berlaku dalam badan tak terkawal. Tinggi sangat interleukin 1, tinggi sangat interleukin 6, tumor necrosis factor alpha. Yang ni adalah markers mengatakan badan kita dalam radang. Kalau korang tak mau makin tua cepat, kurangkan keradangan ni. Dengan apa? Antioksidan. Black turmeric, antioksidan. Turmeric, antioksidan. Garlic, antioksidan. Buah-buahan, antioksidan. Pelbagaikan antioksidan dalam diet kita. InsyaAllah barulah tak berapa nak tua. Tidur cukup, jangan stres.